Okey, ada yang komen, maaf Ustazah, macam mana dengan perkataan imdu, imsyu dan iqdu? Jadi untuk perkataan-perkataan ni, kenapa kita baca juga dengan baris bawah? Yang ni kita guna formula tengok baris pada huruf ketiga. Okey, saya kata tengok baris pada huruf ketiga. Tapi kenapa tak baca uqadu? Kenapa kita baca iqadu? Okey, jadi jawapannya adalah sebab dia ada kata asal. Perkataan asal dia adalah iqadiyu. Okey, jadi sebab tu kita baca baris bawah sebab huruf ketiga dia baris bawah. So, kita pun baca iqadu. Kenapa dipendekkan daripada iqadiyu jadi iqadu? Sebab orang Arab rasa susah nak sebut iqadiyu. Jadi sebab tu dipendekkan iqadu. Lepas ni mesti ada yang tanya, macam mana nak tahu? Macam mana nak tahu ada kata asal? Okey, jadi yang ni pun kena hafal. Ada beberapa perkataan saja, iaitu yang pertama iqadu, yang kedua imdu, yang ketiga ibnu, yang keempat itu, dan yang kelima imsyu. Oh ya, nanti ada pula yang minta nama surah dan nombor surah. Ada yang cakap tak membantu kalau tak letak nama surah dan nombor surah. Okeylah. Okey, iqdu surah Yunus ayat 71, imdu surah Al-Hijr ayat 65, ibnu surah Al-Kahfi ayat 21, itu surah Toha ayat 64, imsyu surah Sad ayat 6. Jadi luas kan ilmu Allah ni? Pasal Hamzah Wasal saja tak habis cerita dia. Ingat kan? Yang lepas tu 7 kata nama tu je yang special. Rupanya ada lagi. Ada lagi yang kena hafal rupanya. Masya Allah. Tak apa, sikit-sikit. Okay, kita belajar slow-slow. Yang penting kita terus belajar. Okay? Jangan putus asa. Okay, semoga sedikit sebanyak membantu semua untuk faham sedikit ilmu tajwid. Okay, kalau faham, kalau jelas, komen Alhamdulillah.